Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Nur Faika Dayana binti Muhammad Azhar daripada kelas PPS 316. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kursus GKKO 1062 yang bertajuk Guru Kompeten Digital dalam menjana kurikulum yang dinamik. Dalam era pendidikan masa kini, teknologi digital bukan lagi satu pilihan tetapi merupakan satu keperluan. Guru bukan sahaja perlu mahir mengajar di dalam bilik darjah, malah perlu mempunyai kompetensi digital bagi memastikan pengurusan kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik, cekap dan menarik. Oleh itu, melalui pembentangan ini saya akan menjelaskan bagaimana guru yang kompeten dalam bidang digital mampu menjadikan aktiviti kurikulum lebih berkesan, relevan dan memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Untuk pembentangan kali ini, terdapat beberapa perkara utama yang saya akan huraikan. Pertama ialah pengenalan mengenai konsep kurikulum dan guru kompeten digital. Seterusnya, saya akan menjawab essential question pertama berkaitan penerapan kompetensi digital dalam pelaksanaan kurikulum. Selepas itu, saya akan menerangkan kepentingan kompetensi digital dalam pengurusan kurikulum. Kemudian saya akan menjawab essential question yang kedua, iaitu bagaimana guru membentuk kompetensi murid melalui kurikulum. Saya juga akan menyentuh mengenai kesedaran terhadap kesihatan diri dalam aktiviti kurikulum. Seterusnya, saya akan menghuraikan essential question ketiga berkaitan bagaimana guru kompeten digital meningkatkan keberkesanan kurikulum, diikuti dengan impak kepada murid dan sekolah, cabaran yang dihadapi serta cadangan penambahbaikan sebelum mengakhiri pembentangan dengan rumusan. Sebelum kita melihat kepada peranan guru kompeten digital, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM, kurikulum ialah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang melibatkan penyertaan murid dalam badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Aktiviti kurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan tetapi merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan negara kerana ia melengkapkan pembelajaran yang diperoleh dalam bilik darjah. Melalui kurikulum, murid dapat mengembangkan potensi secara menyeluruh meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Hal ini selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan yang seimbang dan harmonis. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan guru kompeten digital? Guru kompeten digital ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap positif dalam menggunakan teknologi secara berkesan, kreatif serta beretika dalam proses pengajaran, pembelajaran dan juga pengurusan kurikulum. Menurut UNESCO, melalui ICT Competency Framework for Teachers, guru masa kini perlu menguasai pelbagai kemahiran digital supaya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Hal ini bermaksud guru bukan sekadar tahu menggunakan komputer atau telefon pintar sahaja, tetapi mampu memilih aplikasi yang sesuai, mengurus maklumat secara digital, berkomunikasi menggunakan teknologi serta menghasilkan inovasi yang memberi manfaat kepada murid. Essential question pertama ialah bagaimanakah kompetensi digital diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum. Pada masa kini, penggunaan teknologi digital telah banyak membantu guru menguruskan aktiviti kurikulum dengan lebih mudah dan sistematik. Contohnya, guru boleh menggunakan Google Form bagi proses pendaftaran peserta, merekod kehadiran murid dan mengumpul maklum balas selepas sesuatu program dijalankan. Kaedah ini bukan sahaja menjimatkan penggunaan kertas, malah memudahkan guru mendapatkan data secara automatik. Selain itu, semua dokumen seperti surat, laporan, aktiviti, gambar program dan jadual boleh disimpan menggunakan Google Drive atau Microsoft OneDrive. Penyimpanan secara awan atau cloud storage membolehkan semua fail diakses pada bila-bila masa tanpa risau kehilangan dokumen. Di samping itu, guru boleh menggunakan aplikasi Canva bagi menghasilkan poster digital, sijil penyertaan,
banner dan bahan promosi yang lebih menarik. Rekaan yang kreatif mampu meningkatkan minat murid untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Bagi tujuan komunikasi pula, guru boleh menggunakan platform seperti WhatsApp, Telegram atau Google Meet untuk menyampaikan maklumat kepada murid, ibu bapa serta guru penasihat yang lain. Melalui penggunaan teknologi ini, segala urusan menjadi lebih pantas, sistematik dan cekap. Guru dapat mengurangkan beban kerja secara manual dan memberi lebih tumpuan kepada pembangunan potensi murid. Seterusnya ialah kepentingan kompetensi digital. Terdapat beberapa kepentingan kompetensi digital dalam pengurusan co-curriculum. Yang pertama ialah memudahkan penyimpanan dan perkongsian maklumat. Semua dokumen boleh disimpan secara digital dan dikongsi kepada semua pihak tanpa perlu mencetak banyak salinan. Kedua, kompetensi digital meningkatkan kecekapan guru dalam menguruskan pelbagai aktiviti sebagai contoh jadual aktiviti, senarai kehadiran, penyediaan laporan dan dokumentasi boleh dilakukan dengan lebih cepat. Ketiga ialah menjimatkan masa dan kos pengurusan. Penggunaan dokumen digital dapat mengurangkan penggunaan kertas, dawat pencetak dan juga kos penyimpanan fail. Seterusnya, teknologi digital dapat meningkatkan komunikasi antara guru, murid dan ibu bapa. Sebarang perubahan jadual atau pengumuman dapat disampaikan dengan lebih pantas. Akhir sekali, kompetensi digital membantu menyediakan laporan dan dokumentasi secara lebih teratur. Semua data dapat disusun mengikut kategori dan mudah dirujuk semula apabila diperlukan. Kesimpulannya, penggunaan teknologi digital bukan sahaja memudahkan tugas guru, malah meningkatkan kualiti pengurusan co-curriculum secara keseluruhannya. Seterusnya, kita beralih kepada essential question kedua, iaitu bagaimanakah guru membentuk kompetensi murid melalui aktiviti co-curriculum. Co-curriculum sebenarnya merupakan platform terbaik untuk membentuk kemahiran insaniah murid. Melalui aktiviti badan beruniform, murid belajar mengenai kepimpinan, disiplin dan juga tanggungjawab. Mereka diberikan peluang memimpin pasukan, menguruskan aktiviti serta membuat keputusan. Dalam kelab dan persatuan pula, murid belajar berkomunikasi dengan lebih berkesan. Mereka perlu berbincang, memberi idea dan menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Aktiviti sukan pula membantu membentuk semangat kerjasama, toleransi dan daya saing yang sihat. Selain itu, guru juga menggalakkan murid menggunakan teknologi digital seperti menghasilkan video, poster digital, pembentangan multimedia atau laporan yang menggunakan aplikasi tertentu. Secara tidak langsung, murid bukan sahaja menguasai kemahiran digital tetapi juga meningkatkan kreativiti, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran-kemahiran ini amat penting kerana ia merupakan antara kompetensi utama yang diperlukan dalam pendidikan abad ke-21 serta pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, kita beralih kepada slide yang ketujuh, iaitu kesedaran tentang kesihatan diri. Di sini, selain pembangunan akademik dan kemahiran digital, guru juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran kesihatan melalui aktiviti co-curriculum. Antara aspek yang diberi penekanan ialah menggalakkan gaya hidup aktif. Penyertaan dalam aktiviti sukan dapat membantu meningkatkan kecergasan fizikal murid. Guru juga mendidik murid supaya mengamalkan pemakanan yang sihat bagi memastikan mereka mempunyai tenaga yang mencukupi untuk menyertai aktiviti. Di samping itu, kesihatan mental juga perlu diberi perhatian. Aktiviti co-curriculum mampu mengurangkan tekanan serta meningkatkan keyakinan diri murid melalui interaksi sosial yang positif. Aspek keselamatan juga amat penting. Guru perlu memastikan setiap aktiviti dijalankan mengikut prosedur operasi standard serta mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya. Apabila semua aspek ini diberi perhatian, murid akan menjadi lebih sihat dari segi fizikal, emosi dan juga sosial.
Seterusnya kita beralih kepada slide yang ke-8 iaitu essential question yang ketiga, iaitu bagaimanakah guru kompeten digital meningkatkan keberkesanan kokurikulum. Guru yang menguasai teknologi digital mampu merancang program secara lebih sistematik. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan takwim tahunan, jadual latihan dan juga perancangan aktiviti menggunakan aplikasi digital yang mudah dikemas kini. Selain itu, semua data murid dapat direkodkan secara digital. Hal ini memudahkan guru memantau penyertaan pencapaian dan kehadiran murid. Penilaian terhadap penglibatan murid juga menjadi lebih mudah kerana data dapat dianalisis secara automatik. Laporan aktiviti pula dapat disediakan dengan lebih cepat, lengkap dan juga kemas. Maklumat juga boleh disampaikan kepada ibu bapa serta pihak sekolah dengan pantas melalui platform digital. Kesemua ini akhirnya meningkatkan keberkesanan pengurusan kokurikulum dan menjadikan program lebih berkualiti. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak penggunaan kompetensi digital dalam pengurusan kokurikulum terhadap murid dan juga sekolah. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital dalam kokurikulum memberikan pelbagai kesan positif yang bukan sahaja dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan guru, malah membantu melahirkan murid yang lebih berdaya saing, kreatif dan juga bersedia menghadapi cabaran dunia masa hadapan. Pertama, dari sudut impak kepada murid, penggunaan teknologi digital menjadikan aktiviti kokurikulum lebih menarik, interaktif dan juga menyeronokkan. Murid pada hari ini merupakan generasi yang membesar dalam persekitaran digital. Oleh itu, apabila guru mengintegrasikan penggunaan aplikasi seperti Canva, Google Form, Google Meet, Padlet atau Quizzes dalam aktiviti kokurikulum, murid akan lebih berminat untuk melibatkan diri secara aktif. Mereka tidak lagi melihat kokurikulum sebagai satu aktiviti yang membosankan atau sekadar memenuhi syarat persekolahan, sebaliknya menganggapnya sebagai satu pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan memberi manfaat kepada diri mereka. Selain itu, penggunaan teknologi digital turut meningkatkan kemahiran digital murid. Melalui pelbagai aktiviti yang dirancangkan oleh guru, murid berpeluang mempelajari cara menggunakan aplikasi digital untuk menghasilkan poster, video, infografik, slide pembentangan, laporan aktiviti dan juga pelbagai bahan multimedia lain. Kemahiran ini amat penting kerana dunia pekerjaan pada masa kini sangat memerlukan individu yang mempunyai literasi digital yang tinggi. Oleh itu, penglibatan dalam kokurikulum secara tidak langsung membantu murid menguasai kemahiran yang boleh digunakan bukan sahaja semasa di sekolah, malah apabila mereka melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi ataupun memasuki alam pekerjaan kelak. Di samping itu, penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan keyakinan murid. Sebagai contoh, apabila murid diberikan peluang menghasilkan video pembentangan, mengendalikan majlis secara dalam talian atau membentangkan hasil projek menggunakan aplikasi digital, mereka akan menjadi lebih yakin untuk berkomunikasi di hadapan orang ramai. Mereka juga akan lebih berani memberikan pendapat, berkongsi idea dan juga bekerjasama dengan rakan-rakan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Kemahiran komunikasi seperti ini merupakan antara kemahiran insaniah yang sangat diperlukan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, aktiviti kokurikulum yang disokong oleh teknologi digital juga membantu membentuk kemahiran abad ke-21. Antaranya ialah kemahiran berkomunikasi, bekerjasama dalam pasukan, berfikir secara kreatif dan kritis serta menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, apabila murid diminta menghasilkan satu projek digital secara berkumpulan, mereka perlu berbincang, membahagikan tugasan, membuat perancangan dan juga menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sepanjang pelaksanaan projek tersebut. Situasi seperti ini melatih murid menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, berdikari dan juga mampu bekerja dalam satu pasukan. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga mampu meningkatkan motivasi murid untuk terus menyertai aktiviti kokurikulum. Hal ini kerana mereka berasa lebih dihargai apabila hasil kerja mereka dapat dikongsi melalui media sosial sekolah, laman web sekolah atau dipersembahkan menggunakan platform digital.
Pengiktirafan seperti ini memberikan dorongan kepada murid untuk terus aktif serta berusaha menghasilkan pencapaian yang lebih baik pada masa akan datang. Jika dilihat dari perspektif sekolah pula, penggunaan kompetensi digital memberikan banyak manfaat dalam aspek pengurusan. Antaranya ialah semua maklumat berkaitan co-curricular seperti rekod kehadiran, pencapaian murid, laporan aktiviti, gambar program dan juga sijil penyertaan dapat disimpan secara sistematik menggunakan penyimpanan awan seperti Google Drive atau Microsoft OneDrive. Kaedah ini bukan sahaja memudahkan proses penyimpanan dokumen, malah mengurangkan risiko kehilangan data kerana semua maklumat disimpan secara digital dan boleh diakses pada bila-bila masa. Selain itu, penyediaan laporan co-curriculum menjadi lebih mudah, cepat dan tepat. Guru lagi tidak perlu menyediakan laporan secara manual kerana kebanyakan data boleh dijana secara automatik menggunakan aplikasi tertentu. Ini membantu mereka mengurangkan beban tugas guru dan membolehkan mereka memberi lebih banyak tumpuan kepada perancangan aktiviti yang berkualiti untuk murid. Dari segi komunikasi pula, penggunaan platform digital seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet atau Microsoft Teams membolehkan penyampaian maklumat kepada guru, murid dan ibu bapa dilakukan dengan lebih pantas. Sebarang perubahan jadual, makluman pertandingan atau pengumuman aktiviti boleh disampaikan dalam masa yang singkat tanpa perlu menunggu perjumpaan secara bersemuka. Komunikasi yang lebih cekap ini dapat mengelakkan salah faham serta memastikan semua pihak sentiasa memperoleh maklumat yang terkini. Di samping itu, sekolah juga dapat meningkatkan imej dan reputasi sebagai sebuah institusi pendidikan yang mengamalkan pendigitalan dalam pengurusan. Apabila aktiviti ekokurikulum dilaksanakan secara lebih sistematik dan menggunakan teknologi terkini, masyarakat akan melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan semasa. Hal ini juga mampu menarik minat ibu bapa untuk memberikan sokongan terhadap program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Akhir sekali, penggunaan kompetensi digital dalam co-curriculum membantu melahirkan budaya inovasi dalam kalangan warga sekolah. Guru akan lebih terdorong untuk menghasilkan idea baharu, manakala murid pula lebih berani mencuba teknologi yang dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu aktiviti. Budaya inovasi ini amat penting kerana ia dapat memastikan sekolah sentiasa berkembang selaras dengan transformasi pendidikan digital yang sedang dilaksanakan di negara kita. Sebagai kesimpulannya, impak penggunaan kompetensi digital dalam co-curriculum bukan sahaja memberi manfaat kepada murid dari segi pembangunan kemahiran, keyakinan diri dan juga penguasaan teknologi, malah turut meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah, memperkukuhkan komunikasi antara semua pihak serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih berkualiti. Oleh itu, setiap guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi digital mereka agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimum dalam menjalani co-curriculum yang benar-benar dinamik dan berkesan. Walaupun penggunaan teknologi digital membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa cabaran. Antaranya ialah tahap kemahiran digital guru yang berbeza-beza. Tidak semua guru mempunyai pengalaman menggunakan teknologi secara optimum. Selain itu, terdapat sekolah yang masih mengalami kekurangan kemudahan ICT seperti komputer, projektor dan juga capai internet yang stabil. Guru juga sering menghadapi kekangan masa kerana perlu mengurus pelbagai tugas selain mengendalikan co-curriculum. Bagi mengatasi cabaran ini, latihan profesional secara berterusan perlu diberikan kepada guru supaya mereka sentiasa mengikuti perkembangan teknologi. Kerajaan dan pihak sekolah juga perlu menambah baik kemudahan ICT. Selain itu, budaya perkongsian amalan terbaik antara guru perlu diperkukuhkan supaya mereka dapat saling membantu. Akhir sekali, penggunaan teknologi digital perlu diintegrasikan dalam setiap aktiviti co-curriculum supaya ia menjadi sebahagian daripada budaya kerja di sekolah. Sebagai rumusan, guru kompeten digital merupakan pemangkin utama dalam menjayakan pengurusan co-curriculum yang berkualiti. Penggunaan teknologi digital bukan sahaja memudahkan urusan pentadbiran tetapi turut meningkatkan pelibatan murid, membentuk kompetensi abad ke-21 serta mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna.
Melalui pengintegrasian teknologi secara beretika dan berkesan, sekolah mampu melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan digital KPM serta aspirasi pendidikan negara. Akhir sekali, pembentangan ini disediakan berdasarkan beberapa rujukan yang sahih dan berkaitan dengan guru kompeten digital dalam menjana kurikulum yang dinamik. Rujukan yang pertama ialah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dokumen ini menjadi asas kepada penerangan saya mengenai konsep kurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Melalui dasar ini juga, saya menghuraikan bagaimana aktiviti kurikulum menyokong pembangunan murid secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Rujukan yang kedua ialah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 Dasar Pendidikan Digital. Dokumen ini amat penting kerana ia menerangkan hala tuju transformasi pendidikan negara ke arah pendigitalan. Berdasarkan dasar ini, guru digalakkan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengajaran, pembelajaran dan juga pengurusan kurikulum supaya proses pendidikan menjadi lebih sistematik, cekap dan memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Selain itu, saya turut menggunakan ICT Competency Framework for Teachers yang diterbitkan oleh UNESCO pada tahun 2018. Rangka kerja ini menjelaskan kompetensi digital yang perlu dimiliki oleh seorang guru, termasuk keupayaan menggunakan teknologi secara kreatif, berkesan dan juga beretika. Oleh itu, banyak penerangan dalam pembentangan ini berkaitan peranan guru kompeten digital adalah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan oleh UNESCO. Seterusnya, saya juga merujuk kepada OECD Learning Compass 2030 yang diterbitkan pada tahun 2019. Dokumen ini menekankan bahawa murid pada masa hadapan memerlukan pelbagai kompetensi seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Justeru, saya mengaitkan kepentingan aktiviti kurikulum sebagai medium untuk membangunkan kemahiran-kemahiran tersebut melalui penggunaan teknologi digital. Kesemua rujukan ini saling melengkapi antara satu sama lain kerana masing-masing memberi penekanan kepada pembangunan guru yang kompeten, penggunaan teknologi digital secara berkesan dan pembentukan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21. Oleh itu, pembentangan ini bukan sekadar berdasarkan pendapat peribadi tetapi disokong oleh dokumen rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia serta organisasi antarabangsa yang diiktiraf seperti UNESCO dan OECD. Dengan itu, selesailah pembentangan saya pada hari ini. Saya berharap perkongsian ini dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas tentang kepentingan guru kompeten digital dalam menjana kurikulum yang dinamik, berkualiti dan relevan dengan keperluan pendidikan masa kini. Sekian, terima kasih.